Ini antara kes yang baru terjadi yang melibatkan ambulans dan orang awam. Untuk pengetahuan semua, ambulans tidak kebal dengan undang-undang. Okay? Walaupun ambulans dibenarkan untuk melanggar lampu merah, dalam bahasa mudah melanggar lampu merah, akan tetapi ia mestilah menepati beberapa syarat, antaranya siren kena pasang, lampu beacon tu kena pasang, dan pada masa yang sama pemandu ambulans perlu memastikan bahawasanya di traffic light tersebut, di lampu isyarat tersebut, kenderaan-kenderaan yang lain sudah pun dalam keadaan bersedia untuk memberi ruang kepada ambulans untuk bergerak. Dalam bahasa mudahnya, ambulans dalam keadaan selamat untuk meneruskan perjalanan jika lampunya merah. Alasan nak cepat tak boleh digunakan, ya, as a pemandu ambulans menyelamatkan nyawa itu penting, akan tetapi daripada sudut keselamatan semua orang, baik yang ada dalam ambulans, di luar ambulans, adalah tanggungjawab bersama, seperti mana yang termaktub juga dalam Akta Pengangkutan Jalan, bahawasanya bila mana kita memandu di atas jalan raya, hak semua orang itu perlu dihormati. Ini sedikit penerangan yang mungkin boleh membantu anda untuk lebih faham. Satu hal lagi, bila mana mangsa dalam ambulans, bukannya mangsa tu dekat belakang akan terbiar, terbaring kesepian, keseorangan, kan? Akan ada pembantu perubatan ataupun akan ada kru ambulans yang akan duduk di belakang untuk menstabilkan keadaan mangsa sehingga mangsa sampai ke hospital.